dengar cerita MRSM Tun Mustafa Tawau ni ada sistem aduan kerosakan. Tapi macam mana mau tahu maklumat lebih lanjut tentang sistem ni ya? Ada Encik ni. Assalamualaikum Encik. Ya, Waalaikumsalam. Encik, betul ke MRSM Tawau ada sistem aduan kerosakan? Soalan yang bijak. Okey. Di MRSM Tun Mustafa Tawau ni ada membina satu sistem yang dipanggil TMT Maintenance System. Apa itu TMT Maintenance System? Merupakan satu inovasi digital yang dibangunkan bagi mengatasi cabaran dalam pengurusan dan aduan kerosakan fasiliti di MRSM Tun Mustafa Tawau. Mungkin anda tertanya-tanya kan, apa sistem, macam mana sistem ini berfungsi? Okey. Next ni saya akan bagi tengok kamu cara macam mana sistem ini berfungsi daripada membuat aduan dan sehinggalah maklum balas aduan kerosakan. Okey, jom. Okey, TMT Maintenance System ni ada satu aplikasi yang hanya unit selenggaraan saja yang boleh akses, yang dipanggil sebagai AppSheet. Semua aduan kerosakan akan dikumpul dalam sini, termasuk yang belum selesai dalam tindakan dan sudah selesai. Okey, saya nak bagi tengok kamu, ini adalah aduan yang belum selesai. Lepas tu yang di sini adalah dalam tindakan. Dan yang di bawah ni adalah aduan-aduan yang sudah selesai. Jadi keistimewaan benda ni, dia ada PDF. Kita boleh nampak gambar rosak dan gambar siap kerja. Pengadu pun akan mendapat satu PDF, laporan aduan kerosakan mereka, dan unit selenggaraan pun akan dapat satu PDF untuk filing mereka. So sistem ni bagi saya sangatlah sempurna dan boleh diperluaskan untuk kegunaan institusi lain. Okey. Assalamualaikum. Saya Sharifah Nur Azura binti Ali, penolong jurutera di MRSM Tun Mustafa Tawau. TMT Maintenance System adalah satu inovasi yang kita bangunkan untuk menggantikan cara lama. Cara lama dulu kita gunakan borang untuk merekod aduan daripada pengadu. Kertas banyak digunakan, tapi dengan TMT Maintenance System ni segala kerja dapat direkodkan secara digital di dalam aplikasi ini. TMT Maintenance System mantap. TMT Maintenance System di MRSM Tun Mustafa Tawau ni sangat-sangat membantu dan mempercepatkan dan mempermudahkan kita buat kerja. Mantap, terbaik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Salam bin Husin selaku pembantu operasi bahagian segeraan di MRSM Tun Mustafa Tawau. Berkaitan dengan sistem aduan kerosakan di MRSM Tun Mustafa, sistem ni mempunyai banyak kebaikan. Salah satu kebaikannya, elak laporan daripada tetanggu, boleh pantau status secara real time, dan yang paling best, boleh jejak dan data teratur. Itulah kelebihan-kelebihan sistem ni. Okey, thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abdul Qawi bin Jumaan, seorang penolong pegawai teknologi maklumat.
TMT Maintenance System ni memang sangat memudahkan dan membantu dalam proses kerja-kerja selenggaraan, tak kisah unit selenggaraan ataupun unit ICT. So memang sistem ni memang terbaik. Saya Azmal daripada MRSM Sempurna. TMT Maintenance System merupakan satu aplikasi yang memudahkan kerja seharian dan sangat baiklah untuk diamalkan di pusat-pusat MARA. Okey, terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Yumar bin Abdul Hamid, penolong jurutera MRSM Sempurna. Untuk pengetahuan, sudah setahun lebih kami menggunakan TMT Maintenance System di MRSM Sempurna ini. Dan saya dapati sistem ini sangat membantu terutama kepada kami dan seluruh warga maktab. Terima kasih TMT Tawau.